Okey, YB. Apa isunya biru dan kuning? Kebelakangan ni YB amat hangat nama dia sebut-sebut. Di mana YB bersama dengan sahabat-sahabat YB sekarang ni berbiru dan kuning. Saya tak nak sebut tu, nanti kan saya pula yang kena ambil tindakan. Okey, YB. Apa isunya biru dan kuning ni? Itulah dia. Maknanya kita tidak boleh menzalimi warna sebenarnya. Siapa boleh pakai warna kuning, siapa boleh pakai biru. Tapi hakikatnya itulah dalam social media saya, kebetulan pula saya punya social media team kebelakangan ni minat warna kuning dan biru pula. Jadi bila dia dah post dalam social media saya bab tu saya serahkan pada media team saya lah untuk buat keputusan warna apa, infografik dan sebagainya. Jadi saya tak nak micromanage lah. Saya kata empowerment kepada social media team saya. Kalau saya tengok dekat yang posting YB, saya rasa hanya dua posting yang berkaitan dengan tema biru dan kuning. Dia punya hangat tu macam semua orang cakap. Macam satu FB page, satu Instagram, satu TikTok, semua bertukar biru kuning. Tapi isu dia hanya dua posting. Kita buat yang sebenarnya kita buat satu eksperimen jugalah. Oleh kerana kalau perasan posting kita berkenaan warna biru dan kuning ni adalah berkenaan dengan kita minta cadangan soalan-soalan untuk sidang parlimen yang akan datang. Jadi sesiapa yang ada soalan, yang nak mencadangkan soalan untuk dilontarkan dalam parlimen, sila respon, isi borang dalam social media lah. So untuk yang posting ni di mana YB post setiap kali ada sidang parlimen lah. Ya. Sebelum ni memang kita post, tapi kebetulan sebelum ni dalam sidang parlimen sebelum ini kita dapat respon, alhamdulillah. Tapi respon kita tak banyak sangat lah, tak ramai sangat. Compare to kali ni kita dapat dalam 5 hingga 10, 12 gitulah. YB tak buat ads ke apa benda untuk yang tak ada, tak buat apa-apa. Cuma kebetulan warna biru dan kuning tu, kebetulan kita terima soalan luar jangka. Dan melebihi 70 soalan ni. Kita terpaksa mengambil masa sikit untuk menilai semua soalan. Oleh kerana dalam setiap sidang parlimen itu kita hanya boleh menghantar 15 soalan saja, iaitu 10 soalan lisan dan 5 soalan bukan lisan. Jadi kita terpaksa pilih daripada 70 lebih tu untuk kita ambil 15 untuk kita hantar ke parlimen. Test.